Salam sejahtera semua. Hari ini kita sambung Matematik KSSM tingkatan 4, bab 6 ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Bahagian kelima. SP 6.2.4 menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Buku teks anda muka surat 173. Contoh 14. Puan Carol perlu memilih selebih-lebihnya 20 orang murid untuk suatu pertandingan choir. Bilangan peserta perempuan sekurang-kurangnya 2 kali peserta lelaki. A. Tulis dua ketaksamaan linear selain X lebih besar atau sama dengan kosong dan Y lebih besar atau sama dengan kosong yang mewakili syarat pemilihan peserta pertandingan choir. B. Lukis dan lorek rantau yang memuaskan ketaksamaan linear di atas. C. Daripada graf, 1. Tentukan bilangan minimum dan maksimum peserta perempuan apabila bilangan peserta lelaki ialah 5 orang. 2. Tentukan sama ada syarat pemilihan dipatuhi jika 8 orang murid lelaki ingin menyertai pertandingan choir tersebut. Beri justifikasi anda. Mula-mula kita wakilkan peserta perempuan dengan pemboleh ubah X dan peserta lelaki sebagai pemboleh ubah Y. Okey, bahagian A, kita ada syarat yang pertama, jumlah peserta selebih-lebihnya 20 orang murid. So, di sini ketaksamaan yang terlibat adalah X tambah Y kurang ataupun sama dengan 20. Kemudian kita ada syarat kedua, bilangan peserta perempuan sekurang-kurangnya 2 kali peserta lelaki. Jadi bilangan peserta perempuan adalah X sekurang-kurangnya bermaksud lebih besar ataupun sama dengan 2 kali Y. So kita ada X lebih besar ataupun sama dengan 2Y, atau kita tuliskan sebagai 2Y adalah kurang ataupun sama dengan X. Peringatan kepada murid-murid, Y perlu dijadikan perkara rumus supaya rantau ketaksamaan ditanda dengan betul. Ya. So di sini kita ada 4 ketaksamaan linear iaitu X tambah Y kurang ataupun sama dengan 20, 2Y kurang ataupun sama dengan X, X lebih besar ataupun sama dengan kosong dan Y lebih besar ataupun sama dengan kosong. So untuk melukiskan garis dia, kita tukarkan ketaksamaan itu menjadikan persamaan garis lurus X tambah Y sama dengan 20. Kemudian kita gantikan nilai X dia sebagai kosong dan 20 untuk mencarikan nilai Y yang sepadan. So apabila X sama dengan kosong, Y adalah 20. Apabila X adalah 20, Y dia adalah kosong. Kita lukiskan paksi X dan paksi Y pada satak atas. X itu mewakili perempuan dan Y itu mewakili lelaki. So di sini kita ada 2 titik, 0, 20 dan 20, 0. Kita akan tandakan pada satak atas. Kemudian kita sambungkan dia menjadi satu garis lurus. Garis padu digunakan di sini sebab tanda ketaksamaan kurang daripada ataupun sama dengan digunakan dalam ketaksamaan linear yang pertama. Okey, labelkan garis ini sebagai X tambah Y sama dengan 20. Kemudian kita ada 2Y sama dengan X. Kita tukarkan ketaksamaan yang kedua dalam bentuk persamaan. Kita gantikan X sebagai 0 dan 20 dan dapatkan nilai Y yang sepadan dengan dia. Jadi kita akan dapat Y adalah 0 dan 10. Dan di sini kita akan dapat 2 titik 0, 0 dan 20, 10. Tandakan 2 titik ini pada satak atas. Kemudian kita sambungkan dia dengan garis padu juga. Saya labelkan garis itu sebagai 2Y sama dengan X. Okey, kemudian kita lorekkan rantau X tambah Y kurang ataupun sama dengan 20, iaitu rantau bawah garis X tambah Y sama dengan 20. Ya, kita tandakan dengan anak panah. Kemudian untuk ketaksamaan 2Y kurang ataupun sama dengan X, rantau bawah garis 2Y sama dengan X. Jadi kita tandakan dengan anak panah. Dan yang ketiga kita ada X lebih besar daripada 0, iaitu paksi Y. Sebelah kanan adalah lebih besar, jadi kita tandakan dengan anak panah. Dan untuk paksi X, iaitu persamaan Y sama dengan 0, itu merupakan paksi X dan rantau atas ditandakan. Okey, rantau yang memuaskan keempat-empat ketaksamaan ini akan dilorekkan. Okey, soalan C. Peserta lelaki Y sama dengan 5. So, apabila peserta lelaki Y sama dengan 5, kita buat satu garis
Y sama dengan 5 pada Satakatus dengan garis putus-putus, dan garis Y sama dengan 5 ni akan bersilang dengan dua garis tersebut pada dua tempat, iaitu pada X sama dengan 10 dan X sama dengan 15. Jadi, peserta perempuan yang minimum adalah 10 orang, manakala peserta perempuan yang maksimum adalah 15 orang. Ya, kita bacakan nilai ini daripada graf. Untuk soalan yang kedua, jawapannya adalah tidak, kerana apabila nilai Y sama dengan 8, ia berada di luar rantau berloret. Contoh 15, buku teks anda muka surat 174. Jumlah penumpang maksimum kereta api di sebuah taman tema ialah 30 orang. Sebagai langkah keselamatan, bilangan penumpang dewasa diwajibkan sentiasa melebihi atau sama dengan bilangan penumpang kanak-kanak. So A, tuliskan dua ketaksamaan linear selain daripada X lebih besar daripada kosong dan Y lebih besar daripada kosong yang mewakili situasi yang diberikan. B, lukis dan loret rantau yang memuaskan ketaksamaan linear di atas. C, daripada graf, tentukan bilangan maksimum kanak-kanak yang dibenarkan menaiki kereta api. D, jika terdapat 18 orang penumpang kanak-kanak, adakah kesemua penumpang kanak-kanak tersebut boleh menaiki kereta api secara serentak? Beri justifikasi anda. So, di sini katakan X adalah penumpang kanak-kanak, Y adalah penumpang dewasa. Untuk bahagian A, kita tuliskan dua lagi ketaksamaan linear yang mewakili syarat di atas. Jumlah maksimum ialah 30 orang, maksudnya X tambah Y mesti kurang ataupun sama dengan 30. Kemudian kita ada bilangan penumpang dewasa melebihi bilangan penumpang kanak-kanak. So, dewasa adalah Y, jadi Y adalah lebih besar ataupun sama dengan kanak-kanak. Jadi, Y adalah lebih besar ataupun sama dengan X. So, di sini kita ada 4 ketaksamaan iaitu X tambah Y kurang ataupun sama dengan 30, Y lebih besar ataupun sama dengan X, X lebih besar ataupun sama dengan kosong, Y lebih besar ataupun sama dengan kosong. Jadi, terlukiskan garis lurus X tambah Y sama dengan 30. So, untuk melukiskan garis lurus, kita tukarkan bentuk ketaksamaan ke dalam bentuk bersamaan, iaitu kita ada X tambah Y sama dengan 30. Okey, kita buat jadual nilai X dan Y untuk mendapatkan dua titik. Katakan X adalah kosong, jadi gantikan dalam persamaan kita akan dapat Y sama dengan 30. Jika X adalah 30, Y dia adalah kosong. Jadi pada Satakatus kita plotkan paksi X dan paksi Y. Paksi X mewakili kanak-kanak, paksi Y mewakili dewasa, dan kita tandakan dua titik 0, 30 dan 30, 0 pada Satakatus. Kita sambungkan dua titik itu dengan garis padu sebab simpul ketaksamaan di sini adalah kurang daripada ataupun sama dengan. Dan kita labelkan garis itu sebagai X tambah Y sama dengan 30. Kemudian kita ada ketaksamaan kedua, Y lebih besar ataupun sama dengan X. Kita tukarkan dia jadi persamaan Y sama dengan X. So, gantikan X itu sebagai kosong, kita akan dapat Y yang sepadan adalah kosong. Jika X adalah 30, Y yang sepadan adalah 30. So, itulah titik 00 dan 30, 30. Kita tandakan pada Satakatus dan kemudian kita sambungkan dia dengan garis padu. Dan labelkan garis itu sebagai Y sama dengan X. Kemudian kita nak loretkan rantau berdasarkan kepada ketaksamaan linear yang diberikan. X tambah Y kurang ataupun sama dengan 30. So, ini adalah rantau bawah garis X tambah Y sama dengan 30. Kita tandakan dengan anak panah. Kita ada ketaksamaan yang kedua, Y lebih besar ataupun sama dengan X, iaitu rantau atas garis Y sama dengan X. Kita tandakan juga dengan anak panah. Dan kemudian kita ada X lebih besar daripada kosong. Ini adalah rantau kanannya, paksi Y. Dan akhir sekali kita ada Y lebih besar daripada kosong, iaitu rantau atas paksi X. Rantau yang sepunya yang ditandakan oleh kesemua anak panah akan diloret. Dan rantau ini merupakan rantau yang memuaskan keempat-empat ketaksamaan yang diberikan. Okey, soalan C. Carikan bilangan maksimum kanak-kanak yang boleh menaiki kereta api.
daripada rantau yang pelorek, kita dapatkan nilai X yang paling maksimum. Kita akan dapat satu titik ya, yang paling jauh dari pasti Y, iaitu merupakan nilai X yang paling maksimum. So, titik itu menunjukkan bilangan maksimum kanak-kanak. Kita baca daripada paksi X, nilai dia adalah 15. Jadi, bilangan maksimum penumpang kanak-kanak ialah 15 orang. Bahagian D, adakah kesemua 18 orang penumpang kanak-kanak boleh menaiki kereta api secara serentak? Jawapan dia adalah tidak. Kerana nilai X sama dengan 18 berada di luar rantau yang berlorek. Kalau kita baca daripada graf, X sama dengan 18 berada di luar rantau yang berlorek. Oleh kerana nilai X sama dengan 18 berada di luar rantau berlorek, jadi dia tidak memenuhi syarat ketaksamaan yang ditetapkan. Sekian, terima kasih. Jadi tamatlah bab 6 ketaksamaan linear dalam 2 pemboleh ubah matematik KSSM tingkatan 4.